Hakikat pahit yang kita perlu tahu, dalam sistem kewangan antarabangsa, lebih 50% result bank-bank pusat seluruh dunia ialah mata wang US dollar, sedangkan US sendiri adalah penyimpan emas terbesar di dunia. Maksudnya, kita simpan kertas tetapi US simpan emas. Nampak tak siapa yang lebih bijak? Persoalannya, bagaimana US boleh jadi penyimpan emas terbesar di dunia? Bila kita mengkaji sejarah, jawapannya dunia kena tipu dengan US selepas US memutuskan hubungan US dollar dengan emas pada tahun 1971. Sebelum 1971, setiap 35 US dollar yang hendak dicetak, US perlu ada backup emas seberat 1 ounce. Dan duit kertas yang ingin dikeluarkan oleh US itu adalah voucher yang mewakili emas. Kertas itu boleh digunakan untuk tebus semula emas dalam simpanan US. Maka, selepas perjanjian Bretton Woods 1944 yang diwakili oleh 44 buah negara dunia, bersetuju menjadikan US dollar sebagai rizab negara menggantikan emas. Waktu itulah bermulanya emas mengalir masuk dengan banyak ke dalam US untuk ditukarkan dengan kertas US dollar. Tetapi, selepas berlaku peperangan yang panjang dengan Vietnam, US sudah kehabisan duit. Nak cetak duit, perlu ada emas. Jadi, apa yang US buat? Putuskan terus hubungan US dollar dengan emas. Maka US boleh cetak duit sesuka hati dan sejak tahun 1971, dunia membeli kertas US dollar dengan tukaran ganti hasil kekayaan masing-masing. Duit kertas US dollar sejak itu dikeluarkan out of nothing. Dia tidak lagi di-backup oleh apa-apa aset fizikal. Menurut Prof. Kamil Mira UIA, itulah rahsia kenapa US kaya dan berkuasa. US dollar itulah nyawa US yang sebenar. Mana-mana negara yang mahu membunuh US dollar akan terima nasib seperti Iraq dan Libya. Bila saya faham sejarah ini, saya berpegang pada nasihat Tuan Azizi Ali, pakar kewangan Malaysia. Dalam apa jua keadaan ekonomi, at least simpan 5-10% daripada kekayaan kita dalam bentuk emas sebagai insurans daripada bencana sistem kewangan. Sejarah dah pun membuktikan dan pasti akan tiba waktunya duit kertas akan hilang nilainya 100%. Tidak ada ragu-ragu lagi, cuma waktu sahaja yang akan tentukan. Jadi tuan-puan nak tahu macam mana nak jadikan emas sebagai insurans kekayaan? Tuan-puan boleh daftar Ekonomas secara percuma dengan rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar Ekonomas, dan nanti saya akan bantu tuan-puan cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet tuan-puan.